Okey sahabat, ni tengok. Ini adalah ikan gelama. So hari ni kita nak proses, kita nak buat ikan bekok. So sekejap kita nak tunjuk cara nak bersiang dia. So kena belah belakang lah macam ni. Ikan gelama. Ikan bekok. Siapa pernah makan ikan bekok? Tada! So, inilah. Nanti kita basuh-basuh lah, cuci-cuci lah ni. Okey. So, sekejap lagi kita tengok proses pembuatan dia. Ni kita basuh dulu. Okey, ni ikan yang kita dah bersihkan tadi, dah cuci bersih-bersih. Okey. Bahan yang kita perlukan sikit je. Kita perlukan air suam, garam, Maggi cukup rasa sikit dengan asam keping. So, first, ikan ni lebih kurang 2 kilo. So, dia punya garam ni saya agak-agak je lah. 1 cekok, 2 cekok dalam 3 cekok. Ni air suam tau. Air suam sikit. Okey, lepas tu kita masukkan beberapa asam keping lah. Beberapa asam keping. Agak je lah. Lepas tu sedikit cukup rasa lah. Bismillah. Okey, dan kita masuk terus lah ikan tu. Ikan ni kita buka-buka macam tu. Kira air ni paras, kira kena melepasi paras ikan lah. Bubuh je, susun je. Mudah saja. Okey, so kira paras-paras air dengan ikan tu bagi ikan tu tenggelam lah. Macam ni. Okey, lepas tu hampa orang kata perap rendam rendamkan ikan ni lebih kurang selama 4 jam. Baru kita jemur lah di tengah matahari yang terik pula selama 4 jam. So begitulah proses dia. Kita rendam dulu. Okey, ni kejadian dia selepas kita dah rendamkan selama 4 jam. So kita toastkan dia. Kalau boleh toastkan sehingga orang kata dia punya air ni kering lah. Lepas tu bolehlah kita susun di atas talam untuk kita jemur. So jemur kalau matahari terik tu lebih kurang 4 jam jugalah. Sebab dia ikan bekok, so dia tak perlu kering. Dia bukan macam ikan masin, ikan kering tu. Dia kena ada tekstur yang macam ni. Okey, so jom kita jemurkan dia. Okey, ini hasil yang kita selepas perap lah selama lebih kurang 4 hingga 5 jam. So semalam kita simpan dulu dalam peti ais tempat beku tu. So hari ni dah matahari dah terik, so bolehlah kita jemur dulu selama 4 ataupun 5 jam lah. Nak bagi dia kering sedikit saja. Sebab ikan bekok ni dia tak perlu kering banyak. Okey, so dia ada lalat lah sikit, biasa kan benda berbau. Macam tu lah. Okey, jom kita tengok hasil dia selepas kita dah jemur. Ni Allah, biasalah lalat. So ikan bekok ni dia bukan macam ikan masin tau. Ikan bekok ni dia macam kena macam ni. Maksudnya kena lemak-lemak sikit lah. Dia tak boleh terlampau kering sangat. So dah siap lah. Bolehlah kita angkat. So kalau ni macam Cik Nak suka packing-packing tau. Contoh kita buat 1 ataupun 2 ekor, 1 packing. So simpan tempat beku lah. So dia tahan lebih lama lah untuk apa makan. So tiap kali ni goreng. Ikutlah. Kalau nak makan 1 pun simpan 1. Okey, selamat mencuba.